itu. Sebab saya dah jelaskan banyak kali pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham, read between the line. BRIC ni bukanlah ikatan yang kuat. Dia hanya menjadi perbincangan yang sangat besar apabila Rusia masuk dalam perang dengan Ukraine. Bila dia masuk dalam perang yang Ukraine, Rusia mengalami gangguan ekonomi dia kerana dia diboikot. Jadi BRIC ni waktu tahun dia ditubuhkan, saya ingat 1990 berapa, tengok tahun dia ditubuhkan, dia adalah ikatan yang rapuh antara 5 buah negara. BRICS ni adalah B adalah R adalah Rusia, I adalah India, C adalah China, S adalah South Africa, Brazil. 5 negara. Dia adalah ikatan yang sangat longgar. Kemudian berlakulah perang Ukraine. Bila berlaku perang Ukraine, saluran BRIC ni digunakan. India pada masa yang sama nak lonjakkan industri dia. India ni sebuah negara yang akan menjadi kuasa ekonomi yang ke-15 terbesar di dunia 2030. 2050 India ni akan menjadi 5 kuasa ekonomi yang terbesar di dunia. India ni duduk dalam BRICS. Pada waktu yang sama, India ni ada hubungan baik dengan Barat. India memilih bermuka-muka kerana dia nak untung dua-dua. Ketika minyak Rusia tak boleh jual dan Barat boikot Rusia, India dengan berani membeli minyak Rusia pada harga yang murah. Kerana dia nak jadikan industri ekonomi dia rendah, maka barangan dalam negara dia murah. Jadi ketika itu minyak yang ditawarkan oleh Rusia kurang $50 USD per barrel, market minyak antarabangsa $70 lebih per barrel, dia beli minyak dengan banyak. Kemudian Iran ni ada masalah sanction, kena sekatan. Jadi Rusia nak besarkan BRIC ni, dia ajak banyak orang masuk. Kerana Iran pun kena sekatan, Iran masuk. Jadi dia menggunakan saluran BRIC untuk membuat hubungan. Jadi dalam BRIC ni, semua orang masuk untuk tengok di mana keuntungan boleh diperolehi. Jadi Rusia pun nakkan BRIC kerana dia terdesak, tak boleh jual minyak. India pula nak kerana dia dapat minyak murah. China pun masuk dalam BRIC untuk melebarkan sayap dia memperolehi sumber bahan mentah yang sangat murah. Sebab tu apabila Iran masuk dan kemudian BRIC menjadi begitu banyak dan kita menjadi negara permati, hari ini kita pun tak dapat apa manfaat daripada BRIC kerana sesuatu ikatan yang dibuat bagi melepaskan orang yang tengkuk dia sedang disembelih. Dia akan menjadi ikatan yang sangat lemah. Jadi Pakistan keluar, India masuk ke, tak ada masalah. Dia bukan isu dia tentang siapa masuk dan siapa keluar. Dia adalah ikatan yang pada bertahun-tahun dia ditubuhkan, dia tak berfungsi dengan baik kecuali bila Rusia terikat dengan perang. Bila Rusia terikat dengan perang, India ni pula nak mempercepat pertumbuhan ekonomi dia. Kerana dia juga negara yang ada Bangalore tu kan, telah bertukar menjadi zon industri. Besar India ni. Lepas tu dia nak kurangkan penggunaan arang batu. Kerana kos menggali arang batu ni mahal. Dan bahan bakar daripada gas metana menyumbang 60% daripada penghasilan gas pencemar rumah hijau. Jadi dia belilah minyak murah daripada Rusia tanpa mempedulikan Amerika. Tapi dia baik dengan Israel. Dia baik dengan semua orang. Kerana inilah sebuah negara yang bijak dalam menguruskan di mana sumber penting. Dia nak minyak, dia ambil daripada Rusia tanpa mempedulikan sekatan daripada Barat. Hasil produksi dia import dan dia ekspor kepada negara Barat. Kemudian sekarang dia menjamin perjanjian persenjataan dengan Israel. Kerana Pakistan menjalankan perjanjian persenjataan dengan Turki. Maka ini yang tuan-tuan, bila tuan-tuan faham, BRIC ni tukar India, tukar Pakistan bukan hal yang sangat penting. Waktu awal semua orang fikir dia alternatif. Waktu awal ni semua orang fikir dia alternatif. Bila Biden punya zaman, orang nak fikir dia alternatif. Tapi dia tak boleh berfungsi. Sama juga G20. G20 ditubuhkan lagi lama pada BRIC. Hingga sekarang dipanggil persidangan swafoto. Orang berselfie je. Tak ada apa lepas BRICS yang gagal 2020 ke 2021. 2021 bila perang ni bermula, BRICS yang gagal di Bali. Dan G20 yang gagal di Bali. Dan G20 yang seterusnya tidak dapat menghasil apa-apa. Persidangan yang menghabiskan wang kapal terbang je. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan lebih faham. Bagi negara-negara yang mandiri macam kita nak masuk BRIC, kita nak masuk mana? Kita duduk dalam ASEAN ni berapa puluh tahun dah. Daripada SEAP sampailah sekarang jadi ASEAN. Sampai sekarang kita tak boleh buat tabung makanan. Di mana ASEAN ini 680 juta penduduk. Mewakili kira-kira 8% penduduk dunia. Iaitu 8.2 bilion. Dan ASEAN ni adalah negara tani yang besar. Sampai sekarang ASEAN tak boleh buat dia punya tabung makanan. ASEAN tak boleh ada perjanjian ekonomi. Dia ikat dengan ikatan yang lemah. Itu ASEAN ni boleh dapat visa rentas sempadan. Kemudian bolehlah dapat beberapa benda. Untuk membolehkan keberadaan kita dalam ASEAN diperkasakan. Terutama dalam kita kata keterjaminan makanan.
Kerana negara ASEAN boleh silang bertukar teknologi, kewangan dan juga perjanjian makanan. Seperti mana yang dimaukan oleh Perdana Menteri Singapura yang sebelum, Jeneral Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong pada tahun 2020, bila dia dah lihat permasalahan makanan yang sangat besar, Lee Hsien Loong ni panggil Menteri Pertanian Singapura untuk berucap di National University di Singapura. Kerana Lee Hsien Loong nak tubuhkan tabung makanan ASEAN. Menjadikan apa berlaku kepada ASEAN ni, sistem mereka mengeluarkan makanan adalah diutamakan. Kerana Singapura zero food. Jadi sampailah ucapan yang pada waktu tu cadangan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dah betul, dan Indonesia bawa cadangan ni untuk menubuhkan tabung makanan ASEAN, di mana ASEAN ini adalah wilayah yang kemudiannya ada jaminan kalau berlaku ketergangguan makanan dunia. 680 juta orang ASEAN dalam negara ASEAN ni boleh saling bertukar kerana semua negara ni ada tani. Singapura pun boleh memudahkan pelabuhan dia. Tapi pada waktu tu tak ada siapa peduli. Jadi rancangan yang dibentangkan di Universiti Nasional Singapura oleh Menteri Pertanian Indonesia pada waktu tu tak ada sambutan. Kemudian barulah datang El Nino yang teruk, barulah datang kita kehilangan 2023, 2024 kita kehilangan beras. Kerana beras tempatan tak dapat dihasilkan dengan baik. Jadi beras murah RM26 10 kilogram hilang daripada pasaran. Dan sampai sekarang idea itu tak dibawa balik. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, kita sentiasa melihat benda baru yang kita nak tubuhkan. Benda yang sedia ada tidak kita perkasakan. Akhirnya jadilah seperti dolar yang masuk 20 persatuan. 20 persatuan dia jadi ketua. Tak ada satu persatuan pun dia boleh memimpin. Kecuali dia jadi ketua je. Ini yang terjadi. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, BRIC apa semua ni tak penting. Yang penting adalah bagaimana negara kita nak membuka dia dari segi pelaburan. Kerana BRICS tak ada jaminan kerana dia dimulakan oleh asas negara-negara bermasalah dan negara-negara yang boleh menggunakan masalah ni keberuntungan mereka dari segi jangka pendek. Besok kalau berhenti perang ni, Rusia balik dan kemudiannya dia boleh berdikari semula, dia akan abaikan BRICS kerana akhirnya dia pergi pada pasaran terbuka. Dia pergi pada pasaran terbuka, siapa yang mau membeli dengan harga yang lebih baik macam ASEAN. Dia tak nak buat sebab apa? Kita tak boleh buat tabung makanan kerana ekspor pertanian adalah hasil utama Thailand. Ekspor pertanian adalah juga hasil utama Vietnam selain daripada ekspor industri. Jadi mereka nak jual barang mereka pada siapa demand paling tinggi. Kalau Malaysia menawarkan RM1,800 per tan metrik, tapi beras yang sama ditawarkan oleh negara Arab kaya minyak pada RM2,200 per tan metrik, Vietnam dan Indonesia, Vietnam dan juga Thailand akan jual beras ni kepada negara yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, ikatan kita dalam ASEAN lama, tapi manfaat tak dapat dimanfaatkan. Tak kira siapa pun menjadi negara pengurusi. Kita ni duduk lama dan kita menjadi negara pengurusi. Orang Myanmar ni bunuh orang Rohingya dan bunuh 18 etnik yang lain. Yang kemudian menjadi pelarian dan tinggal dalam negara kita 18 etnik dengan Rohingya menjadi yang besar. Kita tak boleh tekan pun Myanmar yang menjadi anggota ASEAN untuk menghentikan jenayah perang. Kerana kesan daripada jenayah perang ini telah menyebabkan negara-negara di sekitar dia mengalami masalah pelarian yang sangat besar termasuk Malaysia. Dan masalah pelarian ini juga ditanggung oleh Thailand. Kerana ikatan ASEAN ni tak boleh campur tangan dalam politik domestik. Maka saya ingatkan pada tuan-tuan tentang BRIC, tentang siapa ganti siapa pun. Sebuah negara itu perlu ingat, kecekapan dan kebijaksanaan dia adalah menguruskan ekonomi mandiri. Jadi saya tak pasti kenapa tuan-tuan berminat tentang India nak ganti Pakistan dalam BRIC. Apa beza dia? Tak ada beza dia. India keluar dalam BRIC, India berada dalam BRIC, orang akan berdagang dengan India kerana dia adalah sebuah negara yang berkembang pesat 2030 untuk menjadi kuasa ekonomi yang ke-15 terbesar di dunia. Dan 2050 dia letak sasaran dia akan menjadi kuasa ekonomi yang ke-5 terbesar di dunia. Maka saya bagi tahu dekat tuan-tuan, bila tuan-tuan nak melihat perkembangan geopolitik ni, lihat kepada asas bukan sahaja kita nak tahu kenapa, tetapi kita nak fikir manfaat pengetahuan tersebut. Kalau untuk kita Malaysia ni, saya lebih berfikir tentang bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita di tengah-tengah, saya kata pada tuan-tuan. Kita ni nak menjadi big data company. Kata ceruklah depan, saya dengar kata depan rumah saya ni pun nak buat big data center. Saya dengar kata penduduk dah kumpulkan tanda tangan menghalang big data center. Kita dah tengok orang pucung marah pada big data center. Kita ni nak jadi big data center. Dan negara kita dah disenaraikan sebagai yang paling berpotensi kerana big data. Kerana kedudukan Singapura yang sangat strategik sebagai pusat pelaburan, maka strategiklah Semenanjung ni, Malaysia ni sebagai negara untuk menyalurkan big data kepada Singapura yang menjadi kota pentadbir. Tapi kita tak sediakan tanah.
Di tempat saya, petition sedang dikutip untuk menentang big data yang sedang dirancangkan di Bandar Seri Permaisuri. Di Puchong, big data juga ditentang. Kita negara big data, saya tengok dulu big data, infra dan mentality. Rakyat pun tak faham. Big data center tu apa? Apakah big data center itu akan menjejaskan kawasan Zuin? Rakyat tak dapat banyak brief. Negara nak jadi negara big data. Berita akan keluar dengan banyak mengatakan big data yang ada di Malaysia tak difahami oleh rakyat dia. Big data yang ada di Malaysia tak jelas infra kawasan-kawasan yang akan digazetkan sebagai kawasan big data. Satu. Yang kedua, big data ni akan membuka begitu banyak pelaburan datang ke dalam negara kita. Timbullah masalah bila kita kata social network, network school school network, yang kita marah kerana Israel yang ada 2 pasport akan masuk ke dalam negara kita. Bila buka big data, tuan-tuan, berarti kita membawa pelaburan syarikat-syarikat yang memang orientasi dia kerana Israel ni adalah salah satu daripada wilayah startup company dan silikon yang sangat besar. Selain daripada Amerika, Israel, Bengaluru di India. Ini adalah semua negara-negara yang ada Silicon Valley yang sangat besar ataupun dipanggil startup company. Sebab tu teknologi-teknologi yang diperolehi oleh Israel menjadikan Itali dan Jerman tak boleh boykot dia. Itali dan Jerman 2 negara yang tak boleh boykot dia. Kerana teknologi industri automobil yang ada di Jerman dan di Itali, chip teknologi yang ada dalam industri automobil dan industri jentera tu, chip tu datang daripada Israel. Dan Israel ni sentiasa ada apa yang dipanggil sebagai startup company. Macam membawa idea-idea baru dan teknologi ni kemudian dijual pergi kepada Jerman, pergi kepada Itali. Jerman dan Itali tak boleh boykot Israel. Kalau dia boykot, industri kereta dia tak boleh keluar. Sebab dia hanyalah negara enjin. Jerman dia negara enjin, Itali negara enjin. Teknologi dia semua datang daripada Israel. Kenapa Israel buat demikian? Itulah cara mengikat di mana mereka tak perlu berlumba dalam teknologi kerana mereka telah tertinggal dalam teknologi. Mereka masuk dalam apa yang dipanggil sistem support teknologi kerana negara-negara besar ni keluarkan enjin. Chip teknologi yang tuan-tuan tengok tu, dashboard yang tuan-tuan tengok, apa saja teknologi, satellite lah, apalah tuan-tuan, reverse apa semua teknologi ni datang daripada startup company yang ada di Israel. Apa itu startup company? Startup company ada syarikat-syarikat orang macam saya ada idea. Tapi dalam dunia ni banyak orang ada idea. Tapi banyak orang tak ada modal. Maka apa yang dibuat adalah menyediakan syarikat-syarikat bermodal untuk membangunkan idea-idea orang kreatif. Maka bila besok kita nak buka big data dalam negara kita nak buka negara kita sebagai negara startup company, kita akan ada masalah. Kerana kita tak menyelesaikan satu. 800,000 orang Israel ni memiliki 2 pasport. Dan orang Israel yang pariah ni dia tak ada 2 pasport. 800,000 orang Israel yang ada 2 pasport adalah mereka yang terlibat dalam industri. Sama ada mereka datang dalam industri teknologi ataupun mereka datang dalam industri peperangan. Mereka ada 2 pasport. Bagaimana kita nak buka sebuah negara big data ketika kita tak konsisten tentang keadaan 2 pasport? Pelaburnya masuk macam saya kata dekat tuan-tuan kan. Tuan-tuan boleh serang network school tu. Tapi bila sampai ke peringkat kita buat pameran persenjataan 5 di Langkawi, pernah tak kita desak kerajaan? Semua orang yang nak masuk dalam pameran 5 Israel ni kena cek dia ada tak pasport kedua. Sebab industri senjata ni, Lockheed Martin dan semua Boeing ni adalah industri yang memang besar dikuasai oleh mereka yang pro-Israel. Kita tak buat lah. Sebab kita kata nak buat macam mana 5 ni besar. Bila tuan-tuan menyerang dasar yang tak dipersetujui oleh kerajaan. Masa kita buat network school, kerajaan setuju. Senang kita serang. Ya kita serang. Sebab MC tak ligan kita, polis tak ligan kita, dan serangan tersebut dianggap menyokong dasar kerajaan untuk memastikan syarikat yang bermasalah dan seorang yang menyatakan dia pro-Israel ini dihalau keluar dari negara kita. Tapi bila kita buat 5, kita tak mau cek. Lockheed Martin datang. Yang memang buat senjata, jual pada Israel bom bunuh orang Palestin. Kerana kita ada keuntungan dekat situ. Jadi bila kita nak buat big data, dan kita nak buka Johor dan juga seluruh Semenanjung ni, apakah kita telah bersedia? Memahami macam sekarang ni, tiap-tiap kali naik big data, orang buat petition. Jadi jenaka negara kita. Sekejap nak buat dekat Puchong, orang Puchong marah. Sekarang nak buat dekat Bandar Tun Razak, orang Bandar Tun Razak marah. Kerana kita tak menyediakan infra yang betul. Sedangkan kita duk jaja kepada dunia. This is a big data country. This is a big data country. Kita kata nanti bila big data masuk, Google apa semua masuk, 50,000 peluang pekerjaan berkelas tinggi yang akan diberikan kepada rakyat tempatan akan kita perolehi di Johor. Tapi kita tak menyediakan klasifikasi untuk memahamkan rakyat. Pusat data center tu. Apa data center? Apakah dia mengancam kalau dia dibangunkan? Sekarang kita dah pindah tutup yang Puchong kan orang Puchong marah. Sekarang orang Bandar Tun Razak pula marah. Kita pun tak jelaskan kawasan mana yang kita akan jadikan koridor big data.
Yang kedua, kita nak jelaskan dalam big data nanti, apakah yang akan datang dalam sub yang akan menjadikan negara kita maju. Bila sebut big data, kita buka data global. Dan siapa pemain data? Tech industri ni. Pergi tanya dengan Rina Lam. Dia adalah seorang daripada tech entrepreneur. Kita nak masuk dalam tech entrepreneur. Dan kemudian kita kena ingat, perundangan antarabangsa menyebut mana-mana negara yang ada perjanjian immigration antarabangsa, convention immigration antarabangsa, kena menerima pasport pertama. Jadi kalau Yahudi tu main dengan dia menggunakan kewarganegaraan Perancis, kita tak boleh halau sebab dia masuk sebagai rakyat Perancis. Kita halau, besok Perancis halau pula rakyat kita balik. Kalau seorang tu datang dengan pasport Switzerland, kita kena terima. Kerana dia datang sebagai seorang Switzerland. Kita halau dia balik kerana second pasport dia adalah Israel, berarti nanti kita pergi Switzerland halau kita pula. Kerana membezakan negara yang mengamalkan dua kerakyatan, dual citizenship, dengan kita yang hanya satu kerakyatan. Dan dua kerakyatan bersangkut dengan pasport yang kedua. Sebab orang Israel yang meniaga ni, tuan-tuan, semua pakai dua pasport. Sebab 57 lebih berapa puluh negara tak menerima mereka. Bila mereka nak masuk meniaga dan menguasai dunia, dia kena ada dua pasport. Maka benda ni kita tak jelaskan. Kita masih lagi sembang big data, tetapi kefahaman rakyat menjadi rancu, iaitu tidak menentu. Satu saya kata tadi kan, agak rumit bila kita luluskan Puchong. Saya pun tak faham, ni saya tak pro siapa-siapa. Lulus Puchong, orang Puchong tak benar kan? Dengan mengatakan kawasan big data yang nak dibangunkan di Puchong adalah kawasan awam. Kemudian datang ke Bandar Tun Razak. Orang Bandar Tun Razak tak bersetuju dengan mengatakan ini adalah kawasan bukan kawasan industri. Jadi kita tak faham. Big data ni kita nak klasifikasikan zon pembangunan dia di mana. 3-4 kali tapak dia ditukar kerana rakyat dia protes. Orang kan kata negara big data ni rakyat dia pun tak faham tentang big data. Negara yang sedang bercakap untuk menjadi pemacu big data sekarang masih lagi menghadapi masalah menjelaskan pada rakyat dia, dan rakyat dia buat petition pula untuk menentang data center. Kerana kita tak jelaskan benda ni. Kita duk jelas benda yang boleh bawa undi. Oh, ini big data, kita akan menjadi negara maju, orang menyediakan 50,000 peluang pekerjaan, lulusan engineer dan lulusan dalam AI akan mendapat pekerjaan bergaji tinggi. Kita senaraikan gaji paling tinggi 12 ke 16 ribu, yang menjadi jurutera big data saja gajinya antara 4,000 ke 8,000 ringgit. Ini data yang dikeluarkan di OSM. Tapi kita semua tak faham apa sebenarnya yang disebut big data. Apa yang sedang kita bincangkan tentang zone big data. Apa yang kita rakyat nak tahu tentang big data. Kita duk cerita tentang angka dan keberuntungannya. Strukturnya rakyat tak faham. Kita bercerita tentang angka dan impian-impian yang boleh membawa rakyat ni ada mimpi yang indah tentang big data. Realiti big data rakyat tak faham. Menjadikan agak aneh. Setiap kali zon tu nak dibangunkan data center, okey, kita pergi buat protes. Bukan kita marah, tapi kita ni berada dalam keadaan macam mana? Kerajaan buat keputusan bangunkan big data, rakyat buat memorandum, bantah kerana kawasan mereka tak sesuai. Jadi asasnya, waktu kita mengatakan negara ni negara big data, kita letakkan big data tu di mana? Zonnya di mana? Kawasan ekosistem big data tu di mana? Menjadikan akhirnya, nak buat, lepas tu rakyat bantah, ubah. Nak buat, rakyat bantah, ubah. Jadi orang kata ni big data country apa? Dia gazetting dia punya investment big data. Dunia menyebut juga ini adalah negara yang paling diunjurkan dalam big data. Tapi negara ni masih bercempera setiap kali nak membuat big data center. Jadi ini menjadikan kita mempunyai imej yang sangat buruk di peringkat antarabangsa. Setiap kali nak bangunkan big data, dia kata apa? Rakyat negara ni paling takut adalah data center. Rakyat ni paling takut dengan big data center. Kes demi kes apabila tanah tu digazetkan sebagai tanah big data center, rakyatnya marah. Bukan salah rakyat. Sama ada kita faham ataupun tidak. Dan waktu kerajaan sedang mengumumkan negara ini adalah negara big data center, takkah dia gazetkan zonnya supaya rakyat faham? Kalau naik dalam kawasan ni, ini di kawasan big data center, koridor big data. Naik di sini adalah koridor big data. Maka rakyat tahu dibahagi-bahagikan tanah ini dengan elok untuk jaminan masa depan. Negara ini sedang menuju negara big data. Dan pemain industri masuk, dia tahu zon-zon big data yang telah digazetkan. Jadi rakyat hilang kebimbangan. Dan apa itu big data center? Rakyat kena faham. Apakah dia ada impak kepada alam sekitar? Apakah dia ada impak kepada keselamatan? Apakah dia ada impak kepada pencemaran? Pun rakyat tak faham. Jadi letihlah. Sebab saya semalam baru diberitahu petition sedang dibuat di kawasan saya untuk menghalang big data center yang lebih kurang 50 meter daripada studio saya. Saya jadi nak tergelak. Loh, saya kata depan ni asyik hari ni lah ulang ni. Sebelum ni Puchong yang larang marah, orang Puchong marah big data center. Berarti kita tak memperjelaskan dengan jelas cita-cita kita tentang big data, kecuali ucapan-ucapan yang penuh dalam politik untuk meraih populariti, mengatakan negara ini hebat kerana dia akan digazetkan sebagai big data country. Tapi pada waktu yang sama, rakyatnya hanya mendengar peluang pekerjaan dan gaji tinggi. Tapi infra,
cara pembangunan, kaedah pembangunan, bagaimana rakyat akan dimeraikannya tak dijelaskan. Maka kita hidup dalam kelam kabut tentang big data. So saya jelaskanlah, samalah juga besok bila kita buka big data, kita akan menerima syarikat-syarikat seperti Google, Oracle, syarikat-syarikat yang Meta. Dan semua syarikat-syarikat ini dipegang oleh pelabur-pelabur besar yang ada hubungan dia dengan Israel. Iaitu hubungan dengan syarikat-syarikat Israel. Dia baliklah pula nanti. Sama ada kita nak boikot ataupun tidak. Penjelasan ini mesti dijelaskan dengan khas, dengan khusus. Berarti sekiranya dia adalah satu ruang ekonomi yang sangat penting. Kita tak mau tiap-tiap kali kemudiannya dia jadi isu politik. Kerana masuknya benda ni menjadi big data, dia adalah company yang dikuasai oleh syarikat yang ada kepentingan dengan Israel. Kita keluar demo pula. Kita tak faham. Sebab bila big data ni kita kena faham. Mesti jelaskan pada rakyat. Dasar dan polisi kita yang sangat jelas. Supaya rakyat ni faham.